masak apa tu? Tunggu kejap, saya nak kongsikan satu hidangan yang popular di negara jiran, iaitu ayam penyet. Makan pula dengan sambal yang pedas-pedas manis, memang sedap. So, step pertama kita rebuskan dulu ayam bersama bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas dan kunyit hidup. Satu batang serai, sedikit ketumbar dan sedikit air. Pisahkan ke semua bahan sampai ia lumai, lepas tu kita boleh masukkan ke dalam periuk. Masukkan ayam yang sudah dibasuh bersih, lepas tu air secukupnya, kita perasakan dengan garam dan masukkan satu helai daun salam. Rebuskan ayam sampai ia masak lebih kurang 20 ke 30 minit macam tu. Dah masak, kita boleh asingkan ayam dengan kuah. Untuk kuah ni kita gaulkan bersama adunan tepung. Untuk bacuan tepung saya gunakan tepung gandum dan tepung beras. Kalau ada tepung jagung kita boleh masukkan juga. Gunakan 1:2, 1 tepung gandum, 2 tepung beras dan jagung. Dah dapat tekstur macam ni, masukkan ayam yang tadi, gaulkan sampai bersalur elok. Lepas tu kita boleh gorengkan dalam minyak yang panas. Gorengkan sampai ia garing dan golden brown, dapat macam ni. Lepas tu kita boleh ketepikan. Kalau ada tahu keras dan tempe, kita gaulkan juga sekali dengan bacuan tepung tadi dan kita gorengkan sampai ia masak dan garing bahagian luar. Lepas tu kita boleh tapiskan dan ketepikan juga. Ambil ayam yang kita goreng tadi dan kita penyetkan dengan batu lesung macam ni. Lepas tu kita boleh ketepikan. Settle untuk 4 ayam. Untuk sambal penyet pula, panaskan minyak, kita masukkan bawang besar, bawang putih, tomato, cili merah dan cili padi ikut kepedasan. Masa 1 buah keras, gorengkan ke semua bahan sampai ia layu macam ni. Lepas tu kita boleh angkat dan kita masukkan ke semua bahan dalam chopper ataupun blender. Kita kisarkan kasar je, jangan terlalu lumat. Untuk bagi tahan lama sambal ni, kita tumiskan lagi sekali dalam minyak yang sama. Rasakan dengan garam, nisan karet, sedikit belacan. Yang mana tak makan belacan boleh gantikan dengan kiuk pati ikan bilis. Untuk ada rasa masam sikit, perahkan sedikit limau nipis. Yang ni optional. Gaulkan sampai sebati elok. Bila sampai dah pecah minyak, dah rasa pun dah balance, boleh tutup api dan siaplah ke semua bahan ayam penyet kita. Jom kita hidangkan. Untuk ulai, hidangkan dengan timun, kobis dan kacang panjang. Letakkan sekali dengan tahu dan tempe kita goreng tadi. Ayam penyet tadi, letakkan sambal yang kita buat tadi. Lepas tu kita tuangkan sedikit kicap atas nasi. And then siaplah menu kita hari ni, nasi ayam penyet. Ayam yang garing crispy bahagian luar, dalam masih berjuicy. Makan pula dengan sambal penyet yang pedas-pedas manis dan masam di hujung lidah. Dan ada pula rasa nati daripada buah keras, memang sedap. Ada pula kicap lemak manis on top, memang nak makan dengan nasi. Untuk resipi sambal ni, memang saya buat lebih sikit sebab nak simpan untuk buat stok. Nak makan dengan lauk lain pun sedap, memang sesuai. Untuk lebih banyak resipi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!